عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Puan Sharifah binti Jusuf atas bacaan yang sangat baik dan penuh tartil sebentar tadi. Untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Ustazah Rashidah Nur binti Syamsuddin untuk memulakan sesi tadabbur dan tazakur pada petang ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan pengacara majlis. Boleh dengar ya suara saya? Boleh Ustazah? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatih wa qurbih wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Puan Pengacara Majlis, Puan Hajah Nur Mawati binti Tajuddin. Terima kasih juga kepada kekanda Puan Hajah Nur Aini binti Suhaimi. Mohon maaf ya kerana kesilapan saya ya sebab Puan Sharifah ya dia tak dapat bersama kita pada petang ini. Jadi saya ganti dengan Puan Hajah Nur Aini tapi saya terlupa ni orang tua kan terlupa untuk maklum kepada juruacara. Mohon maaf ya.
pada admin. Terima kasih Puan Nur Aini yang telah pun membacakan ayat 37 hingga 41 surah Al-Maidah dengan bacaan yang sangat baik. Ya, dan ucapan tahniah dan juga terima kasih ya kerana dua sahabat saya sudi untuk ya mengambil tanggungjawab melaksanakan tugasan pada petang ini. Semoga ya sahabat saya ini dikurniakan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang dihormati dan dikasihi Ustazah Hajah Hindun binti Abdullah, Penasihat Persatuan Mubalighat Negeri Selangor, yang berusaha dan dikasihi Ustazah Hajah Masirah binti Maslan, Pengurusi Persatuan Mubalighat Negeri Selangor, Ustazah Dr. Hajah Huzaimah binti Ismail, Naib Pengerusi Mubalighat Negeri Selangor, Barisan Fasilitator TTQ, Barisan AJK Mubalighat yang terlibat secara langsung maupun yang berada di belakang tabir, yang menjadi tulang belakang kuat terlaksananya program TTQ pada petang ini, rakan-rakan Zoom, ahli-ahli madrasah TTQ dan juga sahabat-sahabat pencinta Al-Quran dan pencinta ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya hari ini ya kita dapat bersama-sama untuk ya mentadabbur beberapa keratan ayat Quran. Ya, dan saya bukanlah yang terbaik untuk mengulas tadabbur ni ya, sebab ini kali pertama untuk saya ataupun pengalaman saya. Banyak kelemahan yang perlu saya tingkatkan. Sekiranya nanti terdapat ya kelemahan ataupun kesilapan, bimbinglah saya, tegurlah ya, dan saya akan ya memperbetulkan ataupun ya menambahkan apa ni, memperbaikilah kesilapan yang telah saya lakukan. Hadirat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita terus kepada perbincangan kita, iaitu ayat telah pun dibaca tadi. Kita tengok sinopsis ya. Sinopsis ni kita ada lima ayat, iaitu ayat 37 ya yang menceritakan tentang ahli neraka ya yang berusaha untuk keluar daripada neraka ya. Ayat ke-38 berkisah tentang hukuman hudud, iaitu jenayah mencuri ya. Ayat 39 ya tentang ya mengampunkan dosa. Ya di mana pencuri yang telah bertaubat dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah sangat ya Maha Pengampun ya, dan ya mengampunkan dosa-dosa mereka. Ayat 40 ya berkisar tentang Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik kerajaan langit dan bumi ya, dan Allah berhak untuk memberikan azab kepada sesiapa yang dikehendaki dan mengampunkan sesiapa yang dikehendaki ya, termasuklah ya orang yang telah pun ya dikenakan ataupun melaksanakan hukuman had mencuri tadi ya, dia berhak untuk ataupun Allah memberi jaminan ya kepadanya untuk diampunkan dosa-dosanya. Dan ayat yang terakhir ya berkisar tentang Allah ya memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan bersedih ya dengan sikap sebahagian daripada golongan munafik yang bersegera kembali kepada kekufuran setelah mereka mengaku beriman ya. Begitu juga dengan sikap mereka yang suka ya bercakap bohong dan menukarkan ajaran-ajaran dalam kitab mereka, iaitu Taurat. Okey. Seterusnya ya, next kita akan tengok okey, boleh next tadi ya. Sinopsis tu pun boleh next. Okey, apa perkaitan ya antara ayat 37 ya dengan ayat sebelumnya ya. Ayat ni ada kaitan ya dengan ayat 35 dan ayat 36. Ya, dalam ayat 35 Allah telah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah ya dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, iaitu jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Dan berjihad atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Manakala ayat 36 ya, firman Allah, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an
wa mislahu ma'ah. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir seandainya mereka memiliki segala apa sahaja kekayaan di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi liyaftadu bihi untuk mereka menebus diri mereka min azabi yaumil qiyamah untuk mereka tebus siksaan ataupun azab pada hari kiamat ma tuqbila minhum, nescaya Allah tidak akan terima tebusan mereka itu. Ya, walahum azabun alim. Ya, mereka kekal mendapat balasan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dikaitkan dengan ayat yang 37 ini yang kita baca, yang dibaca oleh Qari'ah tadi, yuriduna ayyakhruju. Bila mereka dimasukkan dalam azab ni, yuriduna ayyakhruju. Ya, mereka ingin keluar dari neraka. Ya, kenapa mereka ingin keluar daripada neraka? Memanglah neraka tu kalau nak kira api dia, api kat dunia ni pun dah panas tapi ya, api di neraka nanti lebih berkali-kali ganda panasnya. Ha, ya. Kalau dirakam ataupun ada disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 56. Ya, bagaimanakah bentuk azab ni yang menyebabkan dia tak tahan, penghuni neraka tak tahan. Ya, di mana Allah berfirman innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Ya, bentuk azab ni apa dia? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Maksudnya setiap kali kulit mereka hangus, hangus terbakar, kami akan ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Dah terbakar, pulih balik. Azab balik, pulih balik. Inilah sebab kenapa mereka yuriduna ayyakhruju minan nar. Sangat tidak sanggup menghadapi azabnya azabnya api neraka wa ma hum bi kharijina minha. Mereka cuba keluar tapi sebenarnya mereka tidak dapat untuk keluar. Walahum azabum muqim, dan mereka terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya kita akan pindah kepada ataupun kita akan pergi kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 38. Sebelum tu lupa ni. Ibrah ayat 37. Hendaklah kita merasakan perasaan gerun dan takut untuk meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangan Allah, kerana dengan asbab kita melakukan perkara tersebut kita akan dikenakan dengan azab yang sangat pedih, iaitulah dimasukkan dalam api neraka. Dan keadaan penghuni dalam neraka akan sentiasa berusaha, kalau kita sebut tadi, mengeluarkan diri mereka daripada api neraka. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Tak apalah kita bersusah-susah mengekang nafsu kita daripada melakukan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita akan selamat di akhirat nanti. Sidang pendengar yang dikasihi, kita terus kepada sebelum tu nanti yang lain tu boleh bacalah. Seterusnya kita pergi kepada ayat 38. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri, apa pencuri lelaki, as-sariqatu, pencuri wanita. Faqta'u aydiyahuma. Faqta'u adalah fi'il amar. Fi'il amar ni kalau dalam bahasa Arab dia menunjuk kepada perintah, arahan perintah. Maka hendak potonglah kedua-dua tangan, tangan kedua-duanya, iaitulah tak kiralah pencuri lelaki ataupun perempuan, sebagai apa? Sebagai balasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, sebagai siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud ayat ini ialah di sini adalah hukuman had, iaitulah hudud yang disebut hudud.
Had bagi kesalahan mencuri adalah potong tangan. Ya. Next, kita tengok sebab nuzul ayat ini. Ya. Okay, sebab nuzul ayat ini berkisah ataupun berlaku kepada individu yang kisah Su'mah bin Ubairik. Ya. Yang mana beliau telah mencuri sebuah perisai milik jirannya yang bernama Qatadah. Qatadah bin Nu'man. Ya, lalu disembunyikan dalam satu guni tepung sehingga menyebabkan guni tepung itu koyak. Ah, dan bila Sukmah apa uh, maksudnya dia dah curi, lepas tu dia tak, dia ada apa, orang kata dia ada plan lain ya. Ah, dia nak titipkan perisai yang dicuri tadi itu kepada seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Samin. Jadi Zaid bin Samin pun bawalah perisai itu tadi. Jadi bila Zaid bin Samin bawa guni gandum ataupun apa guni tepung tu tadi, maka sepanjang perjalanan balik daripada rumah Qatadah bin Nu'man tadi ke rumah dia, kepada rumah Zaid, maka bertaburanlah di atas jalan tu tadi tepung-tepung. Ya. Jadi apabila Qatadah kau tak dah sedar bahawa perisainya tu telah pun dicuri, dia pergi cari di rumah jiran dia, Sukmah ni tadi, tapi tak jumpa. Tetapi salah seorang daripada sahabat tu nampak taburan tepung di atas jalan. Lalu mereka ikut tepung tadi tu tadi, sampailah ke rumah Sukmah, ke rumah bukan Zaid bin Samin. Ya. Jadi apa ni? Bila sampai di rumah Zaid bin Samin ni, mereka cari dan jumpalah perisai itu tadi. Ya. Jadi mereka pun nak tuduhlah Zaid bin Samin. Ya, namun Zaid bin Samin ni mengatakan bahawa perisai itu diberikan kepadanya oleh Su'mah bin Ubairik. Dan pengakuan itu dikuatkan pula dengan kesaksian beberapa orang Yahudi yang ketika itu ada bersama beliau. Ya. Jadi daripada peristiwa itu, mula-mula Rasulullah macam nak bela jugalah Sukmah ni tadi. Tapi akhirnya apabila turunnya ayat ini, maka Rasulullah dapat memperbetulkan keadaan. Ya. Next, jadi daripada peristiwa itu nak menunjukkan bahawa turun ayat maknanya dalam kes curi ni maknanya kalau tidak ditangani dengan betul-betul mungkin kita boleh buat tuduhan. Dan ada individu yang tak bersalah akan menjadi salah. Ya. Dan beberapa hari ini memang agak viral satu kisah di Thailand kalau tak silap saya, di mana ada seorang yang transit di Thailand. Dia nak pergi mana saya tak ingat lah. Jadi di airport tu dia bukan beli barang, dia beli barang dekat orang kata kedai bebas cukai. Bila dia beli barang tu, dia ingat ada apa ni, ada tuan kedai tu dia macam ada letak lah macam hadiah kot. Jadi dia pun dia ingat hadiah lah, dia pun tak tanya. Jadi bila dia nak keluar tu dia cek, dia kata dia dituduh mencuri sebab bila tengok resit tu dia beli satu je tetapi ada dua. Jadi rupanya inilah satu bentuk orang kata penganiayaan. Ya. Di mana dia tidak dapat buktikan bahawa hadiah itu ataupun satu lagi barang yang dia tak beli itu adalah hadiah. Jadi kita kena berhati-hatilah sebab dalam keadaan dunia yang semakin gawat ini, macam-macam cara orang nak memperkenakan kita. Jadi sehinggalah akhirnya dia terpaksa masuk dalam lokap, dan dia nak keluar pun kena bayar. Dan yang sedihnya bayaran yang dia bayar tu kepada penguasa di situ dibahagi sama rata depan mata dia. Allahu Akbar kan. Jadi maksudnya sedih kan kalau kita dianiaya macam dianiayai sebegitu. Dan kemudian pasport dia tu dicop sebagai pencuri. Ni lagi berat lah. Ya. Itulah sedikit cerita lah nak kaitkan tentang besarnya kesan jenayah mencuri. Sehingga itu Allah turunkan ayat Quran
untuk menghukum orang yang mencuri. Ya. Okey, jenayah mencuri ini adalah salah satu daripada dosa besar, ya. Kenapa dia sebagai dosa besar? Kerana dalam ayat ini dia ada satu hukuman khusus. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maksudnya ada peruntukan hukuman, ya, yang tertentu. Maksudnya di dunia ni dah ada. Ataupun nak kenal itu dosa besar, dia ada ancaman. Ya, ancaman fazukul azab ataupun walahum dimasfazukul azab bima kanu yaksibun. Maksudnya dimasukkan, ya, dalam api neraka. Ya. Okey. Next kita tengok okey, dalam tafsir Al-Muyassar pun ada mengatakan, ya, bahawa, ya, pencuri lelaki dan perempuan ni hendaklah dipotong tangan, ya. Siapa yang nak potong tangan ni? Iaitulah kalian, wahai para penguasa. Ya, maksudnya penguasa. Maksudnya sama ada dia melantik orang lain untuk melaksanakan tuntutan syariat itu tadi atau dia sendiri buat. Mana-manalah, ya. Sebagai apa? Sebagai balasan kepada pencuri-pencuri itu semua tadilah. Ya, kerana mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar, ya. Dan sebenarnya hukum ini dia kata apa? Hukum ini ada perlu dilaksanakan kerana untuk menghalang orang lain daripada berbuat ya, kes ataupun jenayah yang sama dengan perbuatan yang telah pun mereka ataupun yang dihukum itu tadi. Dan di sinilah hikmahnya. Ya. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, perkataan as-sariq tadi, ya, iaitu pencuri itu berasal daripada kata bahasa Arab saraqa yang bererti mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, ya, ataupun dengan cara tipu daya. Ya, jadi maksudnya ambil saja, ya, barang yang bukan hak kita ataupun yang maknanya disimpan di tempat yang selamat, maka itu adalah perbuatan mencuri. Ya. Namun dalam era kemajuan hari ini, ya, kadang-kadang kita tak pergi pun rumah orang tu, tak pergi pun tempat simpanan yang dia ni, ya, tapi dia lakukan dalam bentuk ya, macam sekarang ni secara online, ya, dalam sekelip mata je, di hujung jari. Ya, kita tengok gambar tu, ya, bagaimana pengalaman, ya, jadi apa ni, mangsa scammer, duit, ya, dalam akaun bank tiba-tiba hilang. Ya, macam-macam hal lah, ya. Ini lagi bahaya lah. Sebab itu kita kena berhati-hatilah. Ya, berhati-hati. Apa, ya? Dan kita jangan, biasanya yang saya dengar, ya, orang yang hilang duit ni, dia lama tak tengok baki dia berapa. Ya, tiba-tiba bila dia pergi, duit dia dah hilang dah. Ya, macam ada orang keluarkan. Jadi sebab itu kita kena kerap juga tengok, ya, agar apa? Agar kita selamat lah. Ya, kalau baru dicuri, ya, maknanya dalam masa yang terdekat tu, dapatlah kita mengambil inisiatif, tindakan yang sepatutnya. Okey. Okey. Next. Okey, ya. Mencuri ni adalah satu perbuatan yang haram. Apa bukti haram? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam surah An-Nisa, ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Cara yang batil ni salah lah, yang tak betul. Jadi haram lah. Tak kira lah sama ada dengan dengan cara mencuri, dengan cara tipu muslihat, ya, dan sebagainya. Okay, ya, seterusnya, next. Ya. Begitu juga disebut dalam hadis. Ya, dalam hadis Nabi SAW, ya, nak menunjukkan bahawa mencuri ini adalah haram. Ya. Di mana dalam hadis Nabi bersabda, ya, yang maksudnya bahawasanya yang membinasakan orang sebelum kamu ialah kerana sesungguhnya mereka apabila yang mencuri di antara mereka adalah orang-orang terkemuka, orang-orang yang berapa berdarjat lah ataupun ada kuasa, maka mereka membiarkan, tapi bila yang curi itu, rakyat biasa, marhain, maka mereka dijatuhi hukuman. Saya demi Allah,
ya Nabi ya bersumpah wa inni wallazi nafsi biadihi, demi Allah yang diriku ini di tangannya, iaitu di tangan Allah. Lau Fatimah bintu Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Ya, kalau ya Fatimah binti Muhammad anakku mencuri, pasti saya akan potong tangannya. Ha, ya. Next. Ya, jadi ini nak menunjukkan ya bahawa perbuatan mencuri ini ya adalah ya, haram ya hasilnya, dan termasuk ataupun tergolong dalam kategori dosa dosa besar. Baik, hukuman bagi pencuri ya dalam Islam ni, yang pertama hukumannya adalah hukuman had, iaitu potong tangan ya, mengikut ayat yang ke-38 ini tadi. Ya. Manakala yang kedua iaitulah hukum takzir. Ya, hukum takzir ni apa dia? Iaitu hukuman yang tak ditentukan uh, oleh mana-mana teks agama secara jelas. Maknanya dalam Quran tak ada, dalam hadis pun tak ada. Ya, diserahkan ataupun terserah kepada pemerintah atau penguasa untuk menetapkan hukuman berdasarkan kepada pertimbangan keadilan ya, dalam masyarakat. Dan yang ketiga, penangguhan hukuman. Maksudnya tak berlaku pelaksanaan itu tadi, ya mungkin adalah sebab-sebab ataupun pertimbangan kemanusiaan. Penangguhan hukuman ni mungkin dalam mungkin kita kata zaman kebulu ya, orang tak ada makanan ya, masa tu berlaku curi mencuri. Ya. Okey, kita dalami syarat-syarat pelaksanaan hukuman potong tangan. Ya, yang pertama, barang yang dicuri dimiliki nilai tertentu. Maksudnya ada kadar nisab dia. Ya, kalau harga dia RM1, RM2 tu mungkin tidaklah. Ya, taklah sampai orang kata potong tangan, dia ada kadar dia. Ya, yang kedua, pelaku yang mencuri tadi dia penuh, maknanya dia tahu perbuatan dia tu adalah mencuri. Maksudnya dia dengan penuh kesedaran. Dia tahu dah malam-malam orang tengah tidur, dia pergi kopil dia punya pagar dan sebagainya kan. Itu memang dengan niat mencuri lah tu. Okey, yang ketiga, pelaku ya hendaklah orang yang berakal dan telah mencapai umur baligh. Yang keempat, pencuri pencuri mengambil barang curian tu tadi dalam penyimpanan ya ataupun dalam penjagaan. Kalau macam kita letak aja tiba-tiba hilang, itu bukan curi lah, memang kita nak sedekah lah itu. Itu kecuaian ya. Kecuaian ya tuan-tuan, puan-puan. Okey, dan seterusnya kita pergi dengan lebih khusus lagi. Okey, cukup bukti. Maksudnya ada bukti. Ada orang nampak ke kan? Contohnya macam sekarang kan, apa ni, sliding door ni orang luar tak nampak dalam, tapi orang dalam nampak luar. Dia siap ambil 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 ataupun CCTV kan, dia boleh rakam ya, rakam muka dan sebagainya. Ada bukti. Ataupun bukti ni boleh juga cap jari lah. Pada barang yang dicuri itu ada cap jari kita. Inilah hebatnya ya, kekuasaan Allah ni, maksudnya apa ni kita panggil cap jari manusia ni tak sama, satu dengan orang lain tak sama. Ya, sebab itu kalau ada orang tiba-tiba tuduh kita mencuri dan barang tu ada dalam beg kita, jangan pegang, jangan tengok. Terus bawa pergi balai. Sebab apa? Bimbang bukti tu ada pada barang tu. Cap jari kita ni terutamanya. Okey. Yang keenam, wujud saksi. Ada saksi. Macam sekarang ni mungkin kita ada litar tertutup kan. Tak tahu tapi rupanya dirakam. Sebenarnya Allah lebih rakam dia lagi. Bukan CCTV tu. Allah merakam segala-galanya akan dipapar di Yaumul Mahsyar nanti. Dan yang ketujuh, tidak dalam keadaan darurah. Ya. Okey, ya, sidang pendengar yang dikasihi Allah, ya, syarat seterusnya ini kita detailkan sikit tadi, barang yang mencapai nasab dia tadi atau nisab ya, nasab ni keturunan ya, nisab iaitu ada ada nilaian dia. Ya, barang yang dicuri itu harus nilaian tertentu yang disebut sebagai nisab. Iaitu sekitar 1/4 dinar ya, atau sekitar 3 dirham atau sekitar 4.25 gram emas. Jadi kalau kita tengok emas, kalau kita andaikanlah 1 gram emas sekarang ni berapa? 500 lebih kurang katalah ya. Bayangkan darab 4.25 ni lebih kurang dalam
2,125. Ini lebih kurang tak, mungkin sekarang ni 600 lebih kot harga emas kan. Ha, jadi maksudnya kadar inilah maksudnya bila barang yang dicuri ni nilainya 2,125, maka dia boleh dijatuhkan dengan hukuman had potong tangan. Ya, Rasulullah bersabda, ya la tuqta yadu sarik illa fi ruba'i dinar fasaida. Ya, pencuri tidak dipotong tangan kecuali barang yang dicuri itu ya senilainya nilai dia seperempat dinar ataupun lebih. Ya, hadis muttafaqun alaih, ya disepakati oleh para ulama. Ya, begitu juga iqta'u fi ruba'i dinar wala taqta'u fi ma huwa adna min zalik. Ya, potonglah ya tangan kerana maknanya dia mencuri lebih daripada 1/4 dinar, dan kalian tak boleh, jangan lakukan hukuman potong tangan kerana mencuri yang lebih rendah daripada itu. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita kalau bilangan tu tak sampai, maka dia tak boleh dia tukar hukuman had ataupun hudud mencuri, tetapi dia turun kat bawah tadi iaitu takzir. Ya. Okay, pelaku ya berakal, ya bukan orang yang gila kan. Kalau orang gila tidaklah, dia tidak ditaklifkan ataupun tidak boleh dijatuhkan hukuman kerana dia tak tahu apa yang dia buat. Dan satu lagi telah mencapai umur balik. Ya, kalau mazhab Syafi'i umur balik ni lelaki ya mungkin umur dia 15 tahun, ya, dan perempuan dalam setelah datang haid ataupun lebih kurang dalam umur 9 tahun. Ya. Jadi oleh itu ya kita kena ajar, ya kita kena ajar uh, apa anak ke cucu, ya sekarang ni kita ada cucu kan, ramai yang ada bercucu dalam ni. Okey, kita ajar supaya tabiat mencuri itu ya tidak tertanam, maknanya tak jadi habit pada mereka. Ya, kalau depan mata kita tegur, jangan ambil, ni abang punya, minta izin dulu, macam tu, supaya dia tahu daripada kecil kita dah didik dia ya bahawa mencuri ini dosa, tak boleh. Ya, yang lebih buruk lagi kalau bentuk makanan. Minta izin sebab makan bila tidak dihalalkan maka dia jadi dosa, jadi haram. Dan yang apa yang bimbang sebab dia akan menjadi darah daging. Payah nak cuci, ya, payah nak melainkan dengan apa taubatlah. Okey. Dan seterusnya pencurian tadi, pencuri itu lakukan dengan niat tanpa ada unsur-unsur paksaan. Melainkan dia diugut. Kalau tak buat ni habis. Contoh, itu diugut lah. Ya, dan yang seterusnya, barang yang dicuri tadi hendaklah dilakukan berada dalam penyimpanan atau dalam penjagaan, tempat yang selamat lah. Bukannya macam contoh curi apa, curi buah di atas pokok. Itu ada setengah kata tak, bukan dikira lah. Walaupun sebenarnya ialah masuk kawasan kebun orang ambil buah orang lain tu curi juga. Ya. Tapi ya kalau sebiji dua tu halal kan dia lah kan. Ya. Sedangkan kita bagi burung makan pun kita dapat pahala. Jadi kita bersihkanlah hati kita. Jadi sedekah ajalah. Ya. Okey, dan seterusnya cukup bukti. Ada bukti DNA tadi, contohnya apa tadi ni, kesancok jari dan sebagainya. Wujud saksi dan tidak dalam keadaan darurah. Dalam keadaan darurah ni contohnya dalam keadaan kebuluran. Ya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Okey. Ini kaki pula gambar, sepatutnya tangan dulu kan. Cara pelaksanaan hukum potong apa ni potong tangan tadi. Ya. Syekh As-Sa'di menjelaskan, wa man saraka rubu'a dinar min az-zahab aw ma yusawihi min al-mal min hirzihi qata'a yadahu al-yumna. Maka kalau seorang itu mencuri seperempat dinar emas ataupun yang lebih dalam persimpanannya, maka hendaklah dipotong tangannya yang kanan dulu. Daripada mana? Mulai daripada pergelangan tangan. Jadi maksudnya bukan potong gitu-gitu maksudnya dah lepas potong yang potong ni pun pakar-pakar dah potong tadi, dihentikan pendarahannya supaya tidak akan berlaku apa ni jangkitan kuman dan sebagainya. Ya.
Maknanya jaga kesihatan ya orang yang telah pun dipotong tangan tu tadi. Okey, kemudian jika dia mengulang juga lagi perbuatan mencuri, kalau kali kedua dia tak insaf dah potong tangan pun, ya tabiat mencuri tu menebal dalam diri dia. Okey, jika dia mengulang maka dipotong pula kakinya yang kiri dari mata kakinya. Ha, daripada mata kakinya ni, ya maksud mata kakinya apa dia? Iaitulah merujuk kepada tonjolan tulang di setiap sisi pergelangan kaki manusia. Berada di bawah hujung bawah tulang kering atau nama sainnya tibia. Ya, di bahagian dalam dan hujung bawah tulang betis dia ada dua apa tulang tu macam dia jumpa dua ya dua tibia dengan fibula ni. Ha, yang mana kedua-dua tadi untuk membantu menyokong untuk stabilkan pergelangan kaki dan kita boleh ya bergerak dengan seimbang. Jadi potong lepas tu di apa dihentikan juga pendarahannya. Kalau dia mengulang juga lagi dah tak ada tangan daripada pergelangan tangan dan juga kiri pun dah tak ada tapi nak lagi masih lagi mencuri, maka dipenjarakan. Itu menurut Syekh As-Sa'di lah. Ya. Itu tadi ni adalah ni gambar tulang tu tadi. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada uh, syarat-syarat pelaksanaan hukuman potong tangan. Ha, ya. Jadi kalaulah ya kadar nisab barang yang dicuri tadi tidak sampai tak mencukupi kepada amount tu tadi, maka tidaklah dipotong tangan, maka hukumannya adalah di bawah kategori takzir. Ya, apa itu takzir? Itulah hukuman yang ditentukan oleh ijtihad hakim. Ya, boleh jadi berupa penjara, ya, boleh jadi sebatan, ya, boleh jadi juga ya buat kerja-kerja amal. Buat kalau banjir tu suruh dia bersihkan rumah-rumah orang yang banjir dan sebagainya lah. Jadi menurut Syekh Sa'di menjelaskan at-ta'zir wajib fi kulli maksiatin. Ta'zir ni hukumnya wajib dilaksanakan bagi semua maksiat ataupun jenayah lah. Ya. Jenayah yang apa? La hadda fihi. Ya, jenayah yang tidak ada had lah. Macam tadi mencuri, dia potong tangan. Tapi kalau tak sampai, dia kena takzir. Okey? Baik. Ya, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Okey, dalam melaksanakan hukuman hudud ni tadi, Ha, bukanlah maksudnya curi je, terus potangan ya. Kena tengok ya, kena ada perbicaraan, kena tengok bukti-bukti. Ya, sekiranya wujud syubhah, iaitu ada indikator yang meragukan, ya, seperti bukti meragukan, ya, saksi pun boleh diragui, ya, mungkin apa ataupun pencurian itu dalam kalangan apa kaum kerabat, ya, maka di sini hukumnya ya menurut Ibnu Adi daripada Ibnu Abbas dia kata idra'ul hududa bisyubhat. Ya, hindarilah daripada menjatuhkan hukuman hudud terutama kalau dalam kes mencuri ni potong tangan ya sekiranya wujud syubhah. Jadi bila ada syubhah tadi maka tidaklah ya terlaksananya hukuman potong tangan dan boleh diganti dengan takzir ya. Jadi hukuman takzir macam yang tadi telah ya saya sebutkan juga tadi mungkin boleh dalam kategori penjara ya. Ini memang macam di Malaysia ya kita kebanyakannya kalau kes curi ke apa penjara lah. Ya ataupun denda ganti rugi. Ya. Ni ganti rugi pun dia adalah. Ya, nanti kita akan tengok dia punya kupasan dia dan ataupun satu lagi melalui proses pemulihan program As-Sulh ya memperbaiki. Ha, ya. Yang mana mungkin pelaku tu tadi boleh diberikan pendidikan moral, etika dan juga pemahaman dalam agama. Ya. Okey, seterusnya kita tengok tentang hasil ya harta curi ini sebenarnya ya. Ini sedikit tambahan lah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullulah min nabata min suhtin fannaru aula bih." Ya, setiap daging yang tumbuh dari suhtun. Ya, suhtun ni maksudnya apa? Iaitulah sesuatu yang diperolehi dengan cara jalan yang batil, ya, yang haram, yang tak betul. Ya, maka neraka adalah lebih layak baginya. Ini nak menceritakan tentang tadi ya.
kesan daripada mencuri ni sebenarnya dosa, haram, ya, dan ya dia akan melibatkan, ya, kalau di akhirat nanti dah confirm lah annar aulabih. Ya, di dunia pun ada juga, ya, kesannya, ya, kesan perbuatan mencuri ni antaranya yang pertama menjauhkan rezeki halal bagi seseorang. Ya, kita ni, ya, dalam ajaran kita, ya, dalam banyak ayat Al-Quran, ya, maknanya Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, ya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah, ya, minumlah, ya, daripada harta, ya, yang baik-baik daripada apa yang direzekikan kepada kamu. Ya, maksudnya Allah nak suruh kita makan ni makan yang baik-baik. Jadi kalau kita ambil hasil daripada curi, maka itu, ya, tidak baiklah. Ya, dan dia akan tergolong dalam hadis tadilah, ya, min suhtin panar aula bihi. Ya, dan kedua, um, dan kesannya juga, rezeki yang tak halal ataupun makanan yang tak halal ni tadi, ya, ada dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, ya, yang mana Nabi menyebut summa zakara ar-rajul, ya, Nabi menceritakan tentang seorang lelaki yang bermusafir, berjalan kerana jauhnya jarak, ya, dan tempoh yang lama sehingga menyebabkan rambutnya kusam, ya, kusut, ya, uh, awak kata kusut, ya, berdebu, ya, jadi orang ni mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ya, padahal, ya, dia makan makanannya makanan yang haram, ya, minumannya minuman daripada yang haram, ya, pakaiannya juga daripada yang haram, ya, maka, ya, Allah kata bagaimana Allah akan memperkenankan doanya. Jadi kita bimbang, ya, kenapalah doa kita ni tak makbul ni. Kemungkinan, ya, kita kita buat muhasabah lah, adakah rezeki yang kita makan ni yang tidak halal, terambil orang, hak orang lain dan sebagainya. Yang kedua, harta haram, bukanlah harta yang barakah. Jadi dalam hidup ni kita nak berkah, ya, barakah. Barakah ni sikit tapi cukup. Contohnya, contohlah kan, kita ada RM10 je. Tapi RM10 itu, ya, bagi setengah orang dia cukup, ya, cukup berbanding atau cukup, dan nilai dia sama macam orang yang ada RM100. Itu namanya barakah lah. Ya, maknanya orang yang mungkin RM10 itu nak menunjukkan berkah. Begitu juga ilmu. Kita belajar sikit, ya, tapi kita amal. Barakah lah tu. Ya, jadi kita nak apa yang kita makan, apa hasil pendapatan, ya, sikit ke banyak, yang penting halal dan barakah. Ya, dan seterusnya, hasil daripada harta curi ni boleh menjauhkan pemiliknya daripada Allah SWT. Ya, apa tanda-tanda jauh daripada Allah ni? Antaranya kita menjauhkan diri daripada ajaran agama. Kalau kita, ya, sembahyang 5 waktu pun, ya, tidak istiqamah, tidak konsisten. Ya, hari ni buat 2, esok buat 3. Contoh, ya, ni, ya, maksudnya tanda-tanda lah tu. Jadi kita kena, ya, buat muhasabah. Atau kalau kita mengenali seseorang yang begitu sifatnya, maka kita kena, kena apa? Kita dekati dan kita nasihatkan dia lah. Ya. Sidang pendengar yang dihormati, ya, kita terus kepada ayat yang belum lagi, ya, hikmah di sebalik pelaksanaan potong tadi, pelaksanaan potong tangan. Kita kembali semula, ya. Antaranya yang pertama, untuk menjaga keamanan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Ya, sekali, sebab nak putuskan betul-betul, ya, cukup bukti tadi bukannya mudah. Jadi kalau betul semua cukup, maka laksanakan, insya-Allah. Ya, insya-Allah orang akan takut. Ya, orang lain tak berani nak buat. Ya, macamlah kalau kita kena denda, kan? Parking sekarang ni tak denda, tak bayar dia kena denda. Contohnya 300. Rasa-rasa nak buat lagi tak? Kan? InsyaAllah itu akan menjadi pengajaran untuk kita, kan? Yang kedua, keadilan sosial dapat ditegakkan atau diwujudkan dalam masyarakat. Maksudnya yang buat kena hukum, yang tak buat selamatlah dia. Ya, dan yang ketiga, menghormati hak milik orang lain. Ya, maksudnya, ya, setiap orang, ya, berhak untuk memiliki apa sahaja. Ya. Okey.
Ibrah daripada ayat 38 ni ialah penetapan hukum potong tangan tadi ya. Maksudnya kita hendaklah jauhi ya daripada melakukan curi kerana ia boleh menyebabkan kita ya dihukum dengan potong tangan. Dan hukuman ini hendaklah dilaksanakan oleh pemerintah ya untuk menjaga kemaslahatan umum. Ya, seterusnya kita pergi kepada ayat 39. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Ha, ya. Barang siapa yang bertaubat ya di antara pencuri-pencuri itu tadi ya setelah dia ya maknanya dia mengaku ya dan dia dikenakan ya hukuman sesudah ya itu maka dia memperbaiki diri. Ya dan dia memperbaiki diri islah diri dia maka sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ya, dan ayat ini ada kaitannya dengan ya, sebab turunnya ayat di mana ya pada zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang mencuri lalu tangan kanannya dipotong. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, apakah saya masih bisa bertaubat, masih boleh lagi bertaubat, wahai Rasulullah? Maka ya, dengan persoalan itu Allah turunkan ayat 39 surah Maidah. Ya, yang mana ya siapa yang bertaubat setelah melakukan kejahatan, ya, dia memperbaiki diri, maksudnya insaf, ya, maka sesungguhnya Allah sangat sangat menerima taubatnya, ya. Okey. Okay, untuk bertaubat ya daripada mencuri ni, ya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kita tengok terjemahanlah hadis tu panjang ya orang yang mengambil barang orang lain tanpa dibenarkan oleh syariat, kemudian dia ingin bertaubat. Ya tapi kalau tadi dia telah di apa maknanya sampai kepada kadar nisab dia kena potong tangan ya. Tapi maksudnya ni sama ada kurang ataupun dia dah dikenakan. Dan sekiranya pemilik tadi tidak redha, dia nak juga barang tu tadi, ya, maka dia kena pulangkan. Ya, dia kena pulanglah pencuri itu. Jika pemilik apa ni dan jika dia tak nak menerima ganti rugi, barang tersebut wajib dikembalikan. Sampai macam tu. Ya. Dan jika sudah tidak boleh dikembalikan, mungkin barang yang dicuri itu dia dah jual dan pembeli pun dia tak kenal, ya. Maka macam mana dia kena maka menjadi beban hutang yang wajib diberitahu kepada pemiliknya. Maksudnya nilailah berapa. Ya. Itu kalau pemiliknya ada, bayarlah kat pemilik dia. Jika tidak boleh ditunaikan kepada pemilik, maka wajib ditunaikan kepada ahli warisnya. Dan kalau tak boleh juga, tak kenal ahli waris dia, maka disedekahkan atas nama pemilik barang tersebut. Ya. Jadi mesej daripada ayat 39 ni, ya, iaitu pencuri yang telah bertaubat dan memperbaiki diri selepas menjalani hukuman, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya, dan akan menerima taubat hamba-hambanya. Okay, ya. Sedang pendengar yang dirahmati Allah. Okey, seterusnya kita tengok pula kupasan ayat 40 surah Al-Maidah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard yu'azibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey, ya. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan di bumi. Diseksanya siapa yang dikehendaki dan diampuninya bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ya penetapan hukum mencuri potong tangan ni ya adalah Allah yang tetapkan. Bukan pemerintah, bukan siapa-siapa, ya, maknanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Jadi maknanya kita sebagai hamba kita kena laksanakanlah, terutama pemerintah. Ya. Okey, seterusnya kita tengok okey, oleh kerana Allah ya adalah pemilik kerajaan ya ilahi ni tadi, kerajaan langit dan bumi, ya, maka ya urusan manusia ni tidak boleh
menjadi baik melainkan apabila kuasa mengadakan undang-undang dan peraturan dan kuasa memberi balasan dan hukuman di dunia akhirat ini hanyalah datang daripada satu kuasa saja, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, kita tengok next kupasan dia. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Jika pada keduanya, iaitu langit dan bumi ni ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, nescaya akan musnah. Musnahlah keadaan di bumi, musnahlah keadaan di langit. Surah Al-Anbiya ayat 22. Dan diteguhkan lagi dalam dalam apa ni, surah Al-Anbiya ayat surah Al-Anbiya ke? Ayat 84 ni, surah apa ni? Saya lupa pula ni, tak ada rekod kat sini wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Dan dialah Tuhan yang dipatuhi di langit dan Tuhan yang dipatuhi di bumi. Jadi maksudnya kita kena akur dengan apa saja ketetapan dan ketentuan daripada pemilik kerajaan ini, kerajaan langit dan bumi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai ibrah daripada ayat ini ialah setiap Muslim wajib meyakini bahawa hanya Allah saja yang memiliki kerajaan di langit dan bumi. Dia berhak mengazab siapa yang dikehendaki dan memberi pengampunan kepada siapa yang dikehendaki. Maha suci, maknanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita pergi kepada ayat yang terakhir, iaitu ayat 41. Ayat-ayat ni panjang, jadi saya baca keratan sikit-sikit lah. Nak baca panjang-panjang kan payah nak faham ya. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Maksudnya apa? Mana terjemahan dia? Wahai Rasul. Wahai Rasul atau Muhammad, janganlah engkau disedihkan kerana mereka berlumba-lumba kembali kepada kekafiran, iaitu allazina yusari'una fil kuf minallazina qalu amanna bi afwahihim. Kata-kata itu iaitu kata-kata orang munafik yang mana mereka mengatakan dengan mulut mereka sendiri, kami telah beriman, tapi beriman di mulut je. Qalu amanna bi afwahim wa lam tu'min qulubuhum, tetapi mereka tidak beriman di hati. Dan juga mana tadi? Wa minal ladzina hadu sama'una lil kazib. Begitu juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu, iaitu Nabi Muhammad lah. Okey. Dia tak pernah jumpa pun Nabi Muhammad, tapi dia kata Nabi Muhammad gini gini gini. Nabi Muhammad kata itu ini. Jadi mereka lebih percaya kepada orang yang tak pernah pun berjumpa Nabi Muhammad. Kemudian yuharifunal kalima min ba'di mawadhi'ih. Mereka mengubah kata-kata ataupun perkataan di dalam kitab Taurat yang menyebabkan berubahlah maknanya daripada makna yang sebenar yang telah pun dituliskan di dalam kitab Taurat. Jadi mereka di kalangan orang-orang Yahudi ni, terutama pendetanya, yaquluna in utitum haza fakhuzuhu. Sekiranya sekiranya kata jika sekiranya diberikan kepadamu kitab yang mana telah pun diubah, fahuzuhu, maka terimalah. Wa illam tu'tauhu fahzaru. Tapi sekiranya yang datang yang diberi kepada kamu ni bukan yang telah diubah, bukan yang ini, maka berhati-hatilah. Di sini ada sebab nuzulnya, nanti kita nak kaitkan. Kemudian ayat wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, maka engkau tidak akan mampu menolongnya daripada Allah sedikit pun. Maksudnya Allah pun
Ya, tak ada siapa boleh bantu. Ya, Allah pun tak boleh tolong. Ya, mereka itulah siapa dia? Ah, allazina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Ya, mereka itulah ya orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk menyucikan hati-hati mereka. Ya. Walahum fil akhirat lahum fid dunya khizyun. Ya, di dunia mereka ya mendapat azab, mendapat kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim. Ya, dan di akhirat mereka beroleh ya siksaan yang sangat besar. Okay, kita kaitkan dengan sebab nuzul. Ya, sebab nuzul tadi ya, sebenarnya dia ada beberapa apa beberapa pandangan. Ya. Cuma untuk yang pertama ni dalam ayat ini diturunkan kepada kelompok Yahudi. Ya, kelompok orang yang besar-besar, orang yang ada kuasa, orang yang ada darjat lah. Ya, dan orang yang biasa-biasa lah, orang-orang kasta rendahnya. Jadi ni pada zaman jahiliah ni kalau orang yang berada, orang yang mulia ni dia dia di dia membunuh orang yang kasar rendah ataupun orang rakyat biasa, ya, maka dia akan dikenakan dengan 50 wasak. Wasak ni macam ukuran, ya, timbangan dalam dalam zakat pertanian lah. Ya, uh, kalau ikut ya 5 wasak ya, kalau dalam zakat ya 5 ausuk ataupun wasak ni bersamaan dengan 653 kilogram. Dia ada timbangan dia lah. Ya, manakala kalau orang yang terbunuh itu atau yang bunuh itu adalah orang yang berkuasa, ada kedudukan, dan yang dibunuh tadi adalah orang yang rakyat biasa, maka dendanya hanyalah kita balik ni. Kalau yang terbunuh tu orang yang ada kedudukan dan yang bunuh tu orang biasa, maka dia dikenakan diatnya adalah 100 wasak. Jadi dari segi sekali pandang pun macam tak adil lah kan. Adalah dia tak ada kedudukan, orang miskin, orang rakyat biasa, tapi dia kena 2 kali ganda. Jadi perbuatan ini diteruskan ya, maknanya dilakukan dalam zaman jahiliah sehinggalah diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila Rasulullah berdakwah kepada mereka, berlaku pembunuhan tu, maka orang yang biasa ni, yang berkasta rendah ataupun rakyat biasa tak nak bayar. Dia kata apa, mana boleh dalam satu negara yang sama, ya, kes yang sama tiba-tiba bayar ya, tak sama bayarannya. Ya. Jadi mereka telah melantik ya Rasulullah untuk menjadi pemutus ya dalam perselisihan mereka ni tadi. Jadi masing-masing pun mengutus apa inilah wakil, dan orang Yahudi ni tadi, yang munafik ni tadi, dia menghantar ya, menghantar orang munafik lah dalam perjumpaan itu, dan ya maka dengan apa tadi, turunlah ayat ni tadi. Ha, ya, turun ayat ni tadi. Okey ya. Okey, ada pendapat juga. Ni pendapat yang sahih ya. Latar belakang ayat ni dia ada 3, tapi yang sahih ni ayat ini diturunkan atas latar belakang kes perzinahan ya, yang dilakukan oleh golongan Yahudi, dan kisahnya patutnya hukuman rejam ya, dalam kitab Taurat yang asal tu kitab adalah hukuman rejam, tapi dah diubah. Golongan Yahudi ni menukar hukuman rejam tu kepada ke atas penzina kepada hukuman at-tahmim, iaitu mencoreng muka mereka dengan arang, dan seterusnya mereka mendera, memukul diri-diri mereka sebagai ganti balasan hukuman rejam. Ya. Jadi Nabi turunlah ayat ini tadi, iaitu yaquluna in utitum haza fakhuzuh wa ma lam tu'tauhu fahzaru. Ya, jadi Nabi memerintahkan supaya Yahudi yang melakukan perzinahan itu direjam ya. Okey. Jadi mesej daripada ayat ini untuk yang tadilah uh, apa
ayat yang pertama, yang asal, yang atas tadi tu ya. Ayat ini menceritakan perihal golongan munafik yang mengaku beriman hanya di mulut saja, ya, sedangkan tidak beriman sepenuh hati. Jadi sifat ya golongan munafik ini antaranya dia suka berbohong, ya, mengubah ayat-ayat Allah, iaitu kitab Taurat, ya, untuk kepentingan mereka sendiri, ya, dan mereka melakukan manipulate terhadap ayat-ayat Allah, ya, dan melakukan propaganda. Itu yang tadilah fa ilm tu tahu fahzaru. Kalau dia tak bagi yang dah kita ubah ni, hati-hati. Maksudnya jangan ikutlah. Okey, ya, next kita tengok. Ya, dalam ayat 41 ni ya khusus ada tiga lah, ya. Kita ambil sifat yang sifat golongan Yahudi ataupun munafik ni. Yang pertama, dia suka berbohong, ya, dan mendengar berita-berita bohong. Ya. Yang kedua, mereka mengubah perkataan-perkataan dalam Taurat mengikut selera nafsu mereka. Contohnya tadilah ya, kes perzinaan. Dan yang ketiga, ya, mereka melakukan penyebaran terhadap kitab yang telah pun mereka manipulate tadi, ya, untuk diterima pakai. Ya, ini adalah satu, ya, memang perangai yang tidak baik lah. Ya, dan seterusnya, nak kenal lagi sikap ya golongan munafik ni, ya, kita tengok surah Al-Baqarah ayat 14, ya, dan 15. Wa iza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Dan bila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka akan berkata qalu amanna, kami telah beriman. Tapi bila mereka berjumpa kembali dengan di sini dia apa, guna bahasa syayatinihim. Maknanya geng-geng dia ni, syaitan-syaitan mereka, inna ma'akum. Dia kata apa? Kami, ya, kami ni sependapat dengan kamu. Ya, kami olok-olok je, nahnu mustahziun. Kami berlakon dia depan orang beriman tu. Jadi Allah kata apa? Allahu yastahzi'u bihim. Ya, kalau dia nak olok-olokkan Allah, Allah juga boleh membalas olokkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Ya, sedang pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya kita tengok balasan. Ya, di hujung ayat itu balasan kepada orang munafik, apa dia? Lahum fid dunya khizyun. Ya, khizyun ialah kehinaan. Ya, di dunia orang munafik telah mendapat penghinaan di sisi Allah. Walahum fil akhirati azabun azim. Ya, dan ya di akhirat besar lagi lah azab yang akan mereka terima. Ya, seterusnya mesej daripada ayat 41 surah Al-Maidah ni, ya, keteguhan hati pendakwah lah, ya, iaitu ya kekentalan iman, ya, jihad, kekuatan jihad, ya, istiqamah dan sebagainya perlu ada, ya, agar mereka tidak mudah kecewa dalam mendepani pelbagai kerenah masyarakat ataupun orang yang didakwah atau diserunya tadi. Ya, depan dia kata ni rupanya kembali kepada puak-puak dia, dia kembali kepada kekufuran. Jadi kita sebagai pendakwah, ya, perlu ada keteguhan iman lah, ya, kekentalan, keteguhan iman, ya. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa berwaspada dengan golongan Yahudi, ya, tipu muslihat mereka, ya, dan janganlah kita mewarisi sifat-sifat buruk mereka. Ya, suka berkata bohong, ya. Okey, dan kesimpulan daripada ya ayat 37 hingga ayat 41 ni, ya, saya simpulkan yang pertama, ayat 37, ya, hendaklah kita menghadirkan rasa gerun takut kepada Allah, ya, untuk melakukan larangan Allah, kerana dengan sebab itu kita akan mendapat azab daripada Allah SWT. Ya, ayat 38, ya, hendaklah kita jauhi perbuatan mencuri, ya, kerana ya penetapan hukuman potong tangan, ya, disediakan kepada pencuri baik lelaki maupun perempuan, ya, dan pelaksanaannya kepada pemerintah wajib melaksanakan hukuman ini. Dan seterusnya ayat 39, ya, Allah Maha Penerima taubat pencuri yang telah bertaubat dan memperbaiki diri, ya, setelah ya mereka telah menjalani hukuman. Dan seterusnya, ya, ayat 40, setiap Muslim wajib meyakini bahawa hanya Allah saja yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Ya,
Allah saja yang berhak untuk mengazab dan Allah juga yang berhak untuk mengampuni siapa saja. Dan yang terakhir, kita perlu mempersiapkan diri kita, ya, sebagaimana kentalnya iman para sahabat yang dididik oleh Rasulullah, terutama di akhir zaman. Kita akan mendepani dengan berbagai cabaran, dan seterusnya kita kena berhati-hati dan berwaspada dengan golongan Yahudi lah, ataupun munafik. Dan yang terakhir sebagai penutup, ya, ayat ni, ayat yang selalu kita baca pada pagi Jumaat, surah Al-Kahfi. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu. Rasul menerima wahyu, tapi kita melaksanakan wahyu, mengamalkan wahyu pada hari ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Tuhan, kita ni dah masuk kepada 6 siri ni. Inilah maksudnya kita ni, dalam akhir kita ni kita nak jumpa siapa. Ya. Kalau sekiranya kita nak berjumpa dengan Tuhan, falyamal amalan salihah. Maka kita kerjakanlah sebanyak-banyaknya amalan kebajikan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya. Jadi takat ini sahaja yang dapat saya sampaikan. Ya. Apa yang baik itu daripada Allah, dan yang lemah itu adalah daripada yang buruk itu daripada kelemahan diri saya. Mohon ampun atas ketelanjuran kata bicara yang boleh mengguris mana-mana pihak. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Rashidah Nur atas perkongsian dan kupasan yang jelas daripada ayat 37 hingga 41 surah Al-Ma'idah. Untuk makluman semua, Ustazah Rashidah Nur merupakan ketua kumpulan kami iaitu kumpulan Siti Hawa. Seterusnya, kita buka sesi soal jawab sekiranya ada. Silakan. Harapnya tak ada lah. Masa pun dah dekat 3.50 lah. Ada ke? Tak ada, kita terus kepada doa Okey. penutup. Cuma ada satu pandangan daripada Puan Mulyani dalam ruangan chat. Beliau merasakan kurikulum pengetahuan agama Islam dan buku teks di sekolah kena ubah sikit. Perkenalkan hukum takzir dan hukum hudud ini. Disebabkan tak tahu dua istilah ini, publik salah sangka tentang hukum. Itu pandangan beliau lah. Beliau mencadangkan ya. Okey, terima kasih Puan Mulyani. Sebenarnya mungkin apa peringkat sekolah rendah memang tak ada. Tapi di peringkat menengah, sekarang ni kita ada pendidikan Quran dan As-Sunnah, pendidikan syariah Islamiah. Dalam kurikulum dia memang ada bab takzir ni. Bab hudud, bab takzir memang ada, terutamanya di tingkatan 5. Jadi maksudnya mungkinlah apa ni sidang pendengar ni tak tahu, mana tak jadi guru dia tak, ataupun dia tak mengajar subjek tu dia tak tahu, tapi saya memang mengajarlah di tingkatan 5, tingkatan 4 pun rasanya ada sikit-sikit lah hadis. Jadi kalau anak-anak kita yang mengambil subjek Quran dan Sunnah memang dia belajarlah. Tapi mungkin perlu diperluaskan lah dalam silibus pendidikan Islam untuk pelajar-pelajar di sekolah menengah harian, sekolah menengah kebangsaan biasa ni harian, bukanlah harian maksudnya mengambil mata pelajaran pendidikan Islam, dia perlu ditekankan juga dalam bab ni lah, supaya
masing-masing, ya, terutama dalam kalangan orang Islam lah, ya, kita tahu, ya. Jadi bila dengar hudud tu tak adalah takut sangat kan. Sebenarnya bukan senang-senang nak buat hudud ni. Ya, dia tak cukup bukti, ada apa yang meragukan, dia tidak akan dilaksanakan dan dia ada pilihan lain, iaitulah hukuman takzir. Ya, macam takzir sekarang ni kalau orang mencuri, kena kena penjara tak kalau didapati bersalah? Penjara. So dah berlaku pun, dah berjalan pun sebenarnya. Kan? Cuma hakikatnya sekarang sebab kita tak pernah pun melaksanakan hukuman potong tangan. Kan? Jadi katalah kita cuba sekali potong tangan. Agak-agak ada tak orang berani ya? Kan? Ha, itulah sedikit bagus pandangan Puan Mulyani tadi ya. Terima kasih Kak Mulyani. Baiklah ya, oleh Hmm. kerana masa tidak mengizinkan, saya kira cukup sekadar ini sahaja program kita pada petang ini. Sebelum saya mengakhiri majlis, saya memohon ampun dan maaf atas keterlanjuran kata bicara yang mengguris hati mana-mana pihak dan kelemahan saya sebagai pengacara sepanjang mengendalikan majlis ini. Sesungguhnya segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang buruk itu daripada kelemahan diri saya. Seterusnya, sekali lagi saya menjemput Ustazah Rashidah Nur untuk membacakan doa agar kita sentiasa mendapat rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustazah. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan atas agama kami, kesejahteraan, kesegaran kepada tubuh badan kami, bertambahnya pengetahuan kami, keberkatan dalam rezeki kami, serta bertaubat sebelum mati dan rahmat-Mu di waktu kematian kami dan keampunan-Mu sesudah kematian kami. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, kami mohon permudahkanlah proses kematian kami serta selamatkanlah kami daripada api neraka dan mendapat ampunan-Mu ketika amal perbuatan kami dipertanggungjawabkan di hadapan kamu. Allahumma ighfir lana zunubana, Allahumma ighfir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami ke alam barzakh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau masukkanlah mereka ke dalam golongan yang Engkau redai. Apabila sampai giliran kami menuju alam barzahmu, maka engkau ambillah kami dalam keadaan yang baik-baik dengan keampunan dan rahmatmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada kami jiwa yang tenang dan tenteram. Hiasilah hati kami dengan sikap syukur, sabar, ikhlas, amanah, tawaduk dan sifat-sifat yang mahmudah yang lain. Jauhilah kami daripada sifat ujub, riak, sum'ah, takabur, fitnah dan sifat-sifat mazmumah yang lain. Ya Ghafun, Ya Afun, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Qudus, Ya Jalil. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, Wahai Allah yang Maha Pengampun, Wahai Allah yang penerima taubat, yang Maha Suci, yang Maha Agung. Maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan juga cinta kepada dunia. Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. Wahai Allah yang Maha Pemilik dan Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifahmu ke dalam hati kami. Ya Latif, wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami dari bisikan nafsu dan syaitan.
Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Wahai Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, yang Maha Cerdas, kurniakanlah kami ilmu makrifah agar kami benar-benar mengenali dan mentaatimu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintahmu. Berilah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam setiap urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna Mungkin wa minkum ya taqabbal Rabbi. ya karim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya kita tutup majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih kepada Assalamualaikum. Ustazah Rashidah Nur, Puan Normawati dan juga Puan Nur Aini Suhaimi tadi, kumpulan TTQ Siti Hawa yang menyampaikan yang bertugas petang-petang ini untuk TTQ petang-petang ini. Terima kasih banyak-banyak, terutama sekali Ustazah. Dan saya nak war-warkan yang minggu hadapan, hari Rabu depan kita ada satu lagi program di Masjid Jami' Raja Tun Buda bersama Ustazah Fatimah Saleh, khidmat terakhir untuk insan yang tersayang. Jadi siapa yang kami jemput semua untuk hadir, akan adakan teori penulisan jenazah dan juga praktikal insya-Allah. Daripada pukul 8 kita mulakan seperti biasa sarapan dan 9 akan mula sesi sampai pukul 12. Jadi insya-Allah kita jumpa ramai-ramai di sana pada Eh, Ya eh, Allah. hujung bulan November. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ani. Sorry Kak Ani. Ya Allah.